doktor. Okay. Oh ya. Nak tanya, bagaimana keadaan di Dun Rantau ni dan harapan doktor lah untuk Dun. Okey, Dun Rantau ni sebenarnya kita boleh bagikan secara general ada dua tempat lah. Satu di Pekan Rantau. Pekan Rantau tu adalah kawasan kampung, dan juga di Senayan ni dia kira kawasan bandar, tapi still ada kampung Senayan dan sebagainya. Jadi dua tempat ni dia mempunyai masalah yang berbeza lah antara dua ni. Jadi banyak benda yang kita boleh improve, terutama dekat Senayan dan juga dekat Rantau ni lah. Antara yang pertama, masalah utama di Senayan ni adalah kita nak jadikan Senayan yang mampu milik. Maknanya orang-orang Senayan, orang dulu di Felda Senayan, tapi sekarang ni dah jadi kampung Senayan. Generasi anak-anak Felda generasi kedua, ketiga dan keempat ni masih lagi banyak yang tak mempunyai rumah. Jadi kita akan usahakan untuk cari satu tempat khas untuk kita buatkan rumah harapan kat sini, yang rumah yang mampu milik. Jadi kita dah tahu, kita dah tengok ada beberapa lokasi tanah-tanah yang kita boleh bangunkan. Jadi saya akan suarakan benda ni untuk kepada kementerian yang bertanggungjawab untuk kita bangunkan kawasan tu, jadikan rumah yang bermilik untuk anak Senayan sini.